Tajuk malam ni tolak Anwar. Okey. Kita dah tengok senario-senario politik kan yang ada sekarang ni. Saya lebih kepada bercakap pasal Anwar ni lah. Anwar dan PKR itu. Jadi banyak berkisar di situlah. Supaya selepas ini rakyat Malaysia tidak, orang kata, melakukan lagi satu kesilapan sekali lagi untuk kita nak bagi ruang kepada PH untuk mentadbir kerajaan yang ada di dalam negara ini. Dan hari ini kita lihat kegagalan itu berpuncanya daripada Anwar itu sendiri, dan Anwar juga dibarisi oleh kepimpinan-kepimpinan yang sangat lemah, kepimpinan-kepimpinan daripada PKR itu yang sangat rakus dan sangat haus akan kuasa, dan mereka sangat, orang kata, bernafsu buas dalam mereka mendapat jawatan, dan mereka gunakan semaksimum mungkin jawatan yang mereka ada itu untuk, orang kata, menyusahkan rakyat lah, kerana mereka tidak ada idea baru. Jadi harapan rakyat kepada PKR tu, harapan rakyat kepada Anwar tu terlalu menggunung, tetapi Anwar Ibrahim tidak berupaya, kerana Anwar Ibrahim sewaktu dia menjadi ketua pembangkang, dia hanya pandai bercakap, tetapi realiti dia, orang-orang PKR ini tak dapat laksanakan. Pemimpin PKR, pemimpin PH yang jadi kerajaan, dan mereka-mereka yang menyokong PKR tu tidak dapat melakukan sebagaimana yang diharapkan. Itu yang puncanya yang kita lihat hari ini, kegagalan demi kegagalan. Saya nak bagi tahu contoh Jcom ya. Jcom ya yang kamu tengok sekarang. Jcom tu, kalau kamu orang lihat daripada awal apabila Anwar jadi Perdana Menteri, pertukaran demi pertukaran dan pertukaran, sehingga kan hari ini kita lihat seolah-olah Anwar ketandusan siapa yang nak memimpin Jcom itu tahu. Kita lihatlah, fungsi Jcom itu tidak dapat dicapai, dan kita lihat pengarah Jcom itu seolah-olah macai lah. Macai ataupun ceplos, yang pada saya level dia tidak sampai standard yang sepatutnya dia sebagai KP Jcom. Ini yang kalau kita lihat dekat Jcom itulah. Okey. Dan pertukaran demi pertukaran pun Anwar Ibrahim buat. Anwar Ibrahim tak akan jumpa orang dalam parti PKR itu yang Anwar Ibrahim nak jadi ataupun nak bawa untuk membawa Anwar itu ke arah jalan yang betul. Sebab semua yes boss. Anwar sekarang dah kena sindrom yang mana Anwar Ibrahim kena sindrom suka dipuji. Anwar Ibrahim dia yang meminta untuk pemimpin-pemimpin PKR ini berlaku sedemikian tahu. Dan cara hidup kita di Malaysia ni, kita ni dah terbiasa dengan pujian. Kita kalau tak puji bos, kau jangan harap engkau boleh duduk senang. Ini cara hidup tahu. Dan bukan saja di Malaysia, memang dah hidup dalam dunia macam itu. Jadi Anwar Ibrahim ini, dia tidak ada siapa yang berani menegur Anwar Ibrahim. Dan bila ada yang dekat dengan Anwar Ibrahim ni, hanya untuk memuji Anwar Ibrahim, untuk mendapat kuasa, untuk mendapat projek, untuk mendapat apa yang mereka maulah. So Anwar Ibrahim dah kena sindrom pujian lah. Sampailah sekarang, dan akhirnya kita lihat cadangan-cadangan ataupun pandangan-pandangan yang ada dalam PKR itu tidak boleh, orang kata, mencapai matlamat. Kerana siapa yang ada dalam PKR perlu memuji Anwar Ibrahim. Kalau kau tak puji, kau akan dapat ubat. Contoh yang kita lihat. Yang kita lihat sekarang lah. 5 orang ahli parlimen PKR tolak 2, Rafizi Lamli dan Nik Nazmi, terpaksa dah mengundur diri, dan 3 telah pun ditarik mereka punya peruntukan ahli parlimen
Dan apa jawapan yang dibagi oleh Anwar Ibrahim? Jawapan yang dibagi oleh Anwar Ibrahim bahawa peruntukan ahli parlimen itu bukan hak mutlak kepada ahli parlimen. Jadi, kalau kita lihat, apabila sesuatu perkara yang melibatkan Anwar Ibrahim, sesuatu perkara yang melibatkan kepentingan Anwar Ibrahim, maka ada hujah lain yang Anwar Ibrahim akan bagi dan orang-orang PKR akan bagi untuk mereka menutupi pembohongan demi pembohongan mereka. Yang terbaru ni yang kita lihat, apabila Nurul Izzah meletak jawatan, apa alasan yang dibagi untuk menutupi apa yang terjadi dalam parti PKR itu? Alasan yang dibagi adalah Nurul Izzah nak menyambung pendidikan. Kan? Kalau nak menyambung pendidikan, pada saya ramai saja ahli-ahli politik yang selama ini menjadi menteri, yang telah pun menyambung pendidikan mereka dan mereka kekal. Apalagi jawatan yang bukan orang kata melibatkan dia jadi menteri. Kita lihat dalam PKR baru-baru ini, ada beberapa individu seperti Fauziah Saleh umpamanya. Dia mendapat gelaran doktor dan sebagainya. Mereka boleh je melanjutkan pendidikan ke dan sebagainya untuk mereka tetap kekal. Dan sekarang ini, apabila Anwar Ibrahim menolak berkenaan dengan isu peruntukan ahli parlimen ini, alasan yang diberikan oleh orang PKR, saya nak tanyalah, kalau ada orang PKR yang ada dalam ini, cuba bagi tahu dekat saya, kenapa Anwar Ibrahim menolak untuk memberi peruntukan kepada ahli parlimen PKR yang 3 orang ni? Cuba orang PKR bagi satu soalan dekat saya. Bagi jawapan. Kenapa? Sebab saya tengok ada geng-geng ceplos PKR yang ada dalam ni, yang mencari makan dengan 20 sen ni. Saya nak tanya dulu. Sebelum saya nak jawab, saya nak tanya dulu. Apa sebenarnya alasan yang kamu dapat daripada kepimpinan PKR yang menyebabkan Anwar tolak peruntukan 3 orang ahli parlimen? Muhammad Kamal melawan cakap Anwar. Okey? Ada lagi? Sebab 3 MP itu rapat dengan bersama. Ada lagi? Saya nak rangkumkan nak jawab ni nanti. Ada lagi? Ada lagi? Saya bagi soalan. Ini Wan ni memang bangang lawan ni. Saya bagi soalan, kenapa Anwar Ibrahim, kan? Kenapa Anwar Ibrahim menolak untuk memberi peruntukan kepada 3 ahli parlimen ni? Itu pun geng ceplos dia ni tak boleh nak jawab tau. Nampak tak? Bahawa penyokong Anwar Ibrahim ni betul-betul bodoh tau. Sehingga kan kita bagi soalan baik-baik pun tak boleh jawab. So memang bodoh lah. Okey. Jawapan dia saya nak bagi macam ini. Sekarang ini, kalau kata 3 orang ini melawan Anwar Ibrahim, kalau 3 orang ini dilihat menyokong kepada Rafizi, kalau 3 orang ini dilihat menyokong kepada Parti Bersama, saya nak beritahu, antara Parti Bersama dengan UMNO Barisan Nasional yang ada dalam kerajaan, dengan GPS Sarawak, dengan Warisan Sabah, mana lebih mudarat? Aku tanya korang balik. Yang lebih mudarat adalah UMNO Barisan Nasional, GPS Sarawak dan juga Parti Warisan. Mereka ini, macam mana pun Anwar Ibrahim nak pusing, Barisan Nasional tak akan bersama dengan PH. GPS Sarawak tak akan bersama dengan PH. Warisan tak akan bersama dengan PH. Tapi kenapa ahli parlimen yang melawan Anwar Ibrahim dalam parlimen ini, Anwar Ibrahim
tak sekat peruntukan UMNO Barisan Nasional? Kenapa Anwar Ibrahim tak sekat Presiden parti MCA Wika Siong cukup melawan Anwar, cukup melawan PH. Wika Siong dan juga kepimpinan MCA cukup benci dengan Anwar Ibrahim. Kenapa Anwar Ibrahim tak tarik peruntukan mereka? Warisan menyerang Anwar Ibrahim, kenapa tak tarik? GPS Sarawak menyerang Anwar Ibrahim. Abang Jo terang-terang menyerang Anwar Ibrahim. Kenapa Anwar Ibrahim tak tarik peruntukan ahli parlimen GPS? Kenapa Anwar Ibrahim kenapa orang PKR nak bagi alasan bodoh kepada kita untuk nak mendengar? Ini adalah satu alasan bodoh yang dibagi oleh Anwar Ibrahim dan disokong oleh orang-orang PKR yang memang bangang dan memang bodoh dan memang sial dalam Malaysia ni. Kau kata bahawa 3 orang ini seolah-olah tidak berhak untuk nak mengagihkan peruntukan ahli parlimen yang mana kamu kata bukan hak. Kenapa tak berani tarik GPS punya peruntukan? Kenapa tak berani tarik warisan punya peruntukan? Di sinilah kita lihat bahawa PKR dan Anwar Ibrahim dan penyokong PKR ini munafik semunafik-nafiknya. Sebab itu saya cakap, orang PKR kau tak payah cakap pasal agama. Saya rasa orang-orang PKR ni tak ada agama, tahu tak? Sini saja kamu orang boleh fikir secara waras, tahu tak? Kalau kata 3 orang ni melawan Anwar Ibrahim, parti lain lagi melawan dia, duduk dalam kerajaan. Terang-terang UMNO tu lawan Anwar Ibrahim. Kenapa tak tarik mereka punya ni? Orang yang menyokong Rafizi Lamli pergi dekat Rafizi Lamli sana, dengar ceramah Rafizi Lamli. Macam geng Wong Chen apa semua ni, kau tarik peruntukan. Tapi UMNO, Zahid Abidi, geng-geng Tok Mat serang kau habis-habisan dekat Johor, dekat Negeri Sembilan. Ada Anwar Ibrahim berani buat. Adil ke tak adil? Kamu orang fikir. Logik ke tak logik apa yang saya cakap ini? Ini saya nak bagi kita rakyat ni berfikirlah. Logik ke tak logik apa yang saya tanya ini? Kalau tanya dekat orang kata geng-geng ceplos ni, memang dia akan kata lain lah. Tetapi kita sebagai rakyat yang boleh fikir. Siapa yang hentam Anwar? Siapa yang jatuhkan Anwar sebenarnya? UMNO Barisan Nasional. Kenapa tak tarik? Kenapa tak tarik Menteri Tok Mat? Kenapa tak tarik Timbalan Menteri Zahid Hamidi? Kenapa tak tarik geng-geng UMNO tu? Orang PKR tak ada hujah nak jawab saya perkara ini. Sekarang ini, saya nak bagi tahu, kalau kamu orang rapat dengan ahli parlimen yang telah ditarik mereka punya peruntukan ini, baru-baru ini saya tengok Wong Chen. Betul tak? Wong Chen kan? Baru-baru ini dia jumpa dengan speaker, Wong Chen menghantar surat untuk meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen, ditolak. Betul tak betul? 2-3 hari yang lepas kan, Wong Chen jumpa speaker Dewan Rakyat. Wong Chen minta untuk dia untuk dia ni dipecat, bukan dipecat lah, untuk dia letak jawatan sebagai ahli parlimen. Kenapa speaker Dewan Rakyat tak bagi? So saya minta kamu orang tolong bagi tahu dekat Roziah, Wong Chen dan ahli parlimen Petaling Jaya dan beberapa yang lain tu, siapa ahli parlimen PKR yang dah tak senang, dah tak selesa dengan Anwar Ibrahim, ni saya nak bagi tahu saran. Kalau ahli parlimen yang nak keluar tu tak ada idea, ni aku bagi saran. Mudah aja. Dalam PKR sekarang ini,
siapa yang nak keluar daripada PKR, siapa yang orang kata tidak senang dengan PKR, dan kalau kamu nak letak jawatan apa pun dalam PKR, nak letak jawatan menteri ke, nak letak jawatan ahli parlimen ke, nak letak jawatan apa sekalipun, senang aja. Kamu pergi hantar surat bahawa kamu nak menyambung pendidikan kamu, nanti jemaah PKR akan buat mesyuarat MPP dengan segera. Mereka akan umumkan bahawa kamu keluar parti disebabkan kamu nak menyambung pendidikan kamu. Kalau dia tak benarkan, kenapa Nurul Izzah boleh keluar? Kenapa Nurul Izzah boleh dibenarkan? Sebab itu saya nak beritahu MP Wong Chen, saya nak mesej Wong Chen nanti. Beritahu dekat Wong Chen, saya nak beritahu kalau kamu nak letak jawatan sebagai ahli parlimen, kamu bagi alasan dia, saya nak menyambung pendidikan. Tetapi kamu letak dekat koram bawah tu, kamu kata saya nak menjadi ahli biasa saja. Macam Nurul Izzah lah. Kenapa Nurul Izzah boleh? Kenapa orang lain tak boleh? Kenapa Anwar boleh? Orang lain tak boleh. Orang PKR ingat Anwar Ibrahim ni jadi Perdana Menteri. Ingat Malaysia ni milik PKR. Orang Anwar Ibrahim ingat Malaysia ni milik Anwar Ibrahim. Keluarga Anwar Ibrahim. Riwayat politik Anwar Ibrahim tu tak lama. Tinggal setahun lebih je. Pejam celik. Habis hujung tahun ni. Pejam celik. Tahun depan. Pejam celik. Berlaku pilihan raya. Selepas pilihan raya, Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri. PKR tak jadi kerajaan. Selepas pilihan raya, orang lain jadi Perdana Menteri. Orang lain jadi kerajaan. Selepas itu, maka Anwar Ibrahim bolehlah dicari salah dia. Politik sekarang ini mengugut. Sekarang ni Anwar Ibrahim ugut orang. Kalau PKR kalah, PHS kalah. Kalau kata PHS kata dia tak ada rasuah, kalau PHS kata dia tak ada salah, kalau Anwar Ibrahim kata dia tak ada salah, orang lain boleh buka kes lah. Anwar Ibrahim kalau dia tak jadi Perdana Menteri, parti lain jadi Perdana Menteri, kes untuk Anwar Ibrahim boleh dibuka. Yang paling senang buka kes untuk Anwar Ibrahim ni, salah guna kuasa. Confirm Anwar Ibrahim duduk dalam. Selepas Anwar Ibrahim masuk dalam penjara, kita sumbat pula menteri-menteri PKR tu, senator-senator PKR tu, KC PKR tu, mana-mana mereka yang dapat dana daripada kerajaan tu, kita sumbat mereka. Nurul Izzah kalau dia terbabit sama pun kita sumbat. Dia ada sekali dengan bapak dia. Wan Azizah kalau dia terlibat pun sumbat sekali kalau dia ikut sama. Jadi jangan orang PKR, kamu sekarang sombong dan angkuh sangat. Bila-bila masa kamu jadi kerajaan, kalau kamu tak bertindak yang betul, melakukan kerja yang betul, bahayanya sangat-sangat memudaratkan. Lebih baik dulu kamu jadi pembangkang selamanya, daripada kamu jadi kerajaan 5 tahun, tetapi kamu memusnahkan ideologi politik parti kamu, dan perjuangan kamu musnah disebabkan oleh satu perkara yang dinamakan nafsu serakah dan kepentingan untuk diri kamu sendiri. Sebab itulah. Sebab itu sekarang ini, rakyat, apa yang rakyat fikir sekarang? Kamu orang PKR cakap ekonomi bagus, mata wang naik. Orang dalam negara ni, orang dekat pendalaman, dia bukan tengok mata wang tau. Saya nak tanyalah, kamu orang yang 1000 lebih ni, 1300 menonton saya ni, kita ni hidup tengok nilai, tengok peningkatan mata wang, ataupun kita nak tengok harga barang naik? Aku tanya engkau orang. Kita ni orang dekat kampung tu,
Kita ni tengok harga barang naik. Bukan kita nak pergi cerita tentang, oh, nilai mata wang Malaysia dah meningkat bagus. Orang tahu ke US dollar tu dah turun ke naik ke? Orang tak ambil tahu. Orang tahu ke dolar Singapura tu naik ke turun ke? Tak ambil tahu. Yang orang tahu adalah jangan naikkan harga barang. Kalau kau nak cerita ekonomi bagus, FDI, pelabur masuk bertrilion-trilion. Tapi kalau orang di Sabah Sarawak, orang di Semenanjung, orang-orang kampung, yang mana mereka ini memerlukan minyak, terutamanya minyak diesel, kamu sekat. Adakah ini dilihat oleh kita tentang FDI dah lagi? Tak kan? Anwar Ibrahim nak cakap lah, trilion-trilion, bilion-bilion lah yang dia bawa masuk. Tapi kalau rakyat biasa tak rasa benda itu, apa maknanya? Menjadi kerajaan itu tujuannya untuk apa? Menjadi kerajaan itu, menjadi ketua kerajaan itu adalah mensejahterakan rakyat. Bahagia rakyat dekat bawah, bahagialah kau duduk jadi pemimpin. Tapi kalau kau tak bahagiakan rakyat, tapi kau bahagiakan pemimpin-pemimpin kau, kroni-kroni kau, habis. Rakyat akan tolak engkau. Kenapa rakyat tolak PH ni? Kerana isu ini. Orang bukan tolak sembarangan tau. DAP merosot, PKR lagi merosot, amanah lagi teruk. Ini benda ni. Benda simpel je. Kalau kamu orang tak berjaya mensejahterakan rakyat, habislah. Dia punya kunci dekat situ. Dalam politik ini, bukan manusia yang datang komen buruk-buruk pada saya ni tahu. Dalam politik ini adalah yang paling bagus, kamu ada pengikut yang bijak, yang memberi komen yang manfaat, yang tak maki hamun orang, yang orang kata didengar oleh rakyat, jawab hujah orang-orang macam kami ini dengan baik. Kerana kami ini memang ada fungsi dia. Fungsi dia adalah kami sebagai pengamal media sosial, kami akan dedahkan dan kami akan memberi satu soalan yang perlu kamu jawab. Perlu orang-orang PKR jawab. Bukan bagi jawapan yang seperti mana dekat bawah, Daniel tongong macam apa yang dia cakap dekat bawah ni, Daniel bodoh, bukan itu. Rakyat nak dengar apa jawapan kamu terhadap apa yang saya hujah itu. Tapi kalau orang PKR tak mampu jawab, menteri PKR lagi lah tak mampu jawab. Sebab menteri PKR ni lagi bodoh daripada pengikut dia. Kamu tengok sekarang ini. Daripada segi satu perkara kita boleh lihat, rakyat walaupun Najib itu dilihat sebagai mencuri ataupun Najib itu dipenjara kerana isuan MDB, ada tak rakyat peduli pasal Najib dalam isu macam ini? Rakyat lebih lihat bahawa Najib itu membantu orang sekarang ini. Najib boleh jadi hero walaupun dia macam Robin Hood, tapi orang tak pandang Anwar Ibrahim kerana Anwar Ibrahim dah pun menyiksa rakyat tau. Rakyat ni perlu nak makan di atas meja, dia ada. Rakyat tahu bahawa setiap pemimpin politik Malaysia ini memang songlap duit. Orang tahu. Adun dia ke, ahli parlimen dia ke, lantikan politik dia ke, senator dia ke, semua kamu orang sebenarnya, kalau kita ni nak letak dosa tu, kalau Tuhan tu tunjuk dosa kita kat belakang ni, ahli-ahli politik ni penuh dengan noda dan dosa tau. Penuh. Tidak ada yang sebetul-betulnya. Contohnya, senator lantikan Anwar Ibrahim. Semua makan gaji buta lah. Anggap je macam tu. Apa yang dia hujah dekat Dewan Negara pun kita tak tahu. Itu senator. Sutpol dia yang ada tu. Lantikan-lantikan politik yang ada tu. Ini semua duit rakyat yang dibazirkan. Jekom yang ada tu.
Kesi-kesi PKR yang duk nganga mulut macam anak ikan tu. Semua itu semua nak bagi suap makan duit semua. Bila orang tanya Anwar Ibrahim tak boleh jawab. Bila orang tanya isu RCI ni sekarang ni, heboh nak tangkap orang UMNO. Rakyat tak peduli tau. Rakyat tak peduli. Kalau rakyat suka, ini macam ni ya dalam politik ni. Sekarang ni, kalau kau buka RCI tu, tangkap pemimpin-pemimpin yang berkiblatkan UMNO. Contohnya, orang UMNO, orang Barisan Nasional, kau dapat tangkap lah dalam isu melibatkan tabung haji ni. Okey? Tangkaplah. Orang UMNO, mereka lihat tokoh baru yang ada. Orang UMNO tak peduli. Orang yang nak sokong Barisan Nasional ni, dia tak peduli. Kau nak tangkap ke Isa Samad ke contohnya. Aziz Baling ke, kau nak tangkap, tangkaplah. Dia orang mana peduli. Dia nak sokong juga. Sebabnya, pada mereka, benda ini dah basi. Kenapa RCI itu baru kau buka sekarang? Jadi kau nak gunakan RCI ini untuk menggugut orang, kerana waktu kau baru naik, kau tak boleh buka RCI itu. Kalau kau buka RCI itu, confirm Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri paling, orang kata Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri yang paling cepat jatuh. Ya kan? Tahun pertama Anwar Ibrahim patutnya bongkar RCI. Kalau tahun pertama Anwar Ibrahim buka, hari ini Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri. Sebab itu dia tak buka. Tahun kedua dia tak boleh buka. Tahun ketiga dia dah segan. Kamu orang tahu tak? Tahun pertama Anwar Ibrahim tak berani buka. Sebab takut dia jatuh, dia akan jadi Perdana Menteri paling awal jatuh. Jadi dia tak nak buka. Tahun kedua Anwar Ibrahim nak pertahankan Perdana Menteri dia. Tahun ketiga Anwar Ibrahim segan dah nak buka. Dia segan. Dia segan, dia takut rakyat ungkit. Tahun keempat, senjata makan tuan. Sebab itu bila dia buka yang ini, senjata makan tuan. Orang persoal lah. Orang persoal, kenapa kau baru buka sekarang? Dia dah tak boleh jawab dah. Dia tak boleh jawab. Banyak sekarang benda yang Anwar Ibrahim dah perap, nak dijadikan senjata, yang konon-kononnya, kau kacau aja aku akan bongkar. Kau kacau aja aku akan bongkar. Akhirnya, tak guna. Kamu orang tahu, Anwar Ibrahim buka RCI sekarang ni. Anwar Ibrahim nak dakwa orang. Ini dah nak habis penggal. Kalau lepas ini Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri, PH tak jadi kerajaan, orang yang didakwa lepas ke tak lepas? Siapa jadi kerajaan? Dia orang aku, cari jalan, lepaskanlah. Cerita bohong sampai habis penggal ni, kalau ya pun ada orang nak dakwa, yang nak didakwa, semuanya dilepas. Kalau Zahid Hamidi 47 kes pun boleh lepas, benda lain lagi lah. So dekat sini kita lihat, sampai habis penggal ni, Anwar Ibrahim bercakap bohong, dan tidak akan ada manusia yang masuk penjara, dan kamu percayalah cakap saya. Orang yang didakwa ini nanti pun akan lepas semuanya. Dia dah jadi macam wayang kulit. Tak ada gunanya. Jadi slogan Anwar Ibrahim nak tangkap penyakau, lepas tu kempen. Kamu orang bayangkan masuk pilihan raya nanti, PRU ke-16 ni, Anwar Ibrahim pun macam ni tangan dia. Reformasi, reformasi kan. Kau nak reformasi apa? Lepas dia cakap lawan, tetap lawan. Lawan apa? Lawan apa? Reformasi apa? Dan Anwar Ibrahim nak cerita, tangkap penyakau, tangkap penyakau. Tak lawak ke cerita ni nanti?
Aku tak tahulah apa yang orang PKR nak bagi tahu dekat rakyat, apa yang Anwar Ibrahim nak bagi tahu dekat rakyat berkenaan dengan reformasi dia ni. Berkenaan dengan orang kata keadilan dia ini. Kita bila saya ni bila thank you kungfu. Kungfu bagi duit. Saya sanksi tahu, bila sebut saja keadilan tu, saya macam keadilan apa? Keadilan apa? Mereka nak cerita keadilan apa? Aku tak tahu. Kamu orang sendiri boleh tengok sekarang ni, keadilan. Keadilan, saya terpaksa ulang-ulang cakap, keadilan kepada pemimpin dia pun tak ada. Keadilan kepada ahli parlimen dia tak ada. Tak ada. Tak ada sama sekali keadilan yang Anwar Ibrahim cakap ni. Aku pun tak tahu dekat mana keadilan yang dia cakap ni. Orang-orang parti keadilan ni, keadilan apa sebenarnya yang korang buat? Cuba bagi komen dekat bawah ni. Cuba orang PKR dekat bawah ni bagi tunjuk dekat saya. Sebenarnya apa keadilan yang kamu orang nak bawa? Keadilan apa? Keadilan apa yang PKR ni nak bawa ni sebenarnya? Keadilan pada Nurul Izzah? Keadilan pada Anwar Ibrahim? Keadilan kepada Wan Azizah? Kalau nak jadi pemimpin, tetapi dengan kita punya rakan, orang yang menaikkan kita, dengan parti kita pun kita tak mampu nak jaga, macam mana engkau nak menjaga rakyat? Macam mana Anwar Ibrahim nak menjaga rakyat? Kalau hati nurani Anwar Ibrahim itu ada hasad dengki. Ini bukan saya semata-mata nak memburukkan Anwar Ibrahim ataupun parti PKR tau. Kalau hati kamu orang dah tak bagus, dah tak baik, macam mana kamu nak mentadbir negara? Kamu kata nak bagi keadilan pada rakyat, macam mana? Keadilan apa? Nak bagi apa? Orang kata kebaikan kepada kita. Kalau Anwar Ibrahim sanggup tarik balik ahli parlimen mereka sendiri, orang PKR itu sendiri, orang yang naikkan dia jadi Perdana Menteri, peruntukan yang untuk rakyat, dan gunakan kaedah penyelaras. Buat apa kita lantik ahli parlimen? Buat apa ada cerita ahli parlimen kerajaan, ada ahli parlimen pembangkang? Kalau orang ini ahli parlimen pembangkang, kita dah tahu memang dalam negara ini tidak ada peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang daripada awal. Tapi Anwar Ibrahim, saya nak jawab Anwar Ibrahim ni, kalau saya ahli parlimen, masa Anwar Ibrahim dalam parlimen tau, berdebat dengan dia. Dia kata itu bukan hak ahli parlimen. Peruntukan ahli parlimen ni, Anwar Ibrahim bukan hak mutlak kepada ahli parlimen. Kalau begitu, bukan hak mutlak, peruntukan ahli parlimen ni bukan hak mutlak kepada ahli parlimen kerajaan ataupun ahli parlimen, maka kenapa Anwar Ibrahim perlu menyekat peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang? Kerana pun bukan hak. Perdana Menteri itu pun bukan hak Anwar Ibrahim. Kuasa Perdana Menteri itu pun sebenarnya bukan hak mutlak Anwar Ibrahim. Rakyat boleh jawab Anwar Ibrahim macam ni. Anwar Ibrahim pun kena ingat bahawa menjadi Perdana Menteri itu bukan hak mutlak PKR. Kita rakyat bagi tahu dekat Anwar Ibrahim pada PRU ke-16 ini bahawa menjadi kerajaan bukan hak mutlak PKR.
Menjadi Perdana Menteri bukan hak mutlak untuk Anwar Ibrahim. Bukan hak mutlak untuk keluarga Anwar Ibrahim duduk dalam politik negara ni. Kita boleh beritahu macam tu nanti. Jadi, inilah yang kita lihat sekarang ini. Anwar Ibrahim, apa yang dia cakap, inilah Perdana Menteri paling merapu dalam dunia lah. Saya terbaca lagi satu yang saya gelak juga tengok. Anwar Ibrahim kata pasal isu pangkat tentera ni. Pangkat tentera ni, dia nak percepatkan pangkat tentera. Siapa yang jadi tentera dalam ni? Saya nak tanyalah. Tentera ni, kalau dia tak pergi kursus, kalau dia tak lulus, kalau tentera ni dah lulus, tak ada kekosongan, kau ingat kau boleh naik pangkat? Saya ni daripada tentera, saya dah saksikan benda tu. Kalau pegawai kanan ni, dia sama macam lantikan Perdana Menteri, dia sama macam jabatan-jabatan lain ni. Perlu dapat perkenannya di Pertuan Agong tu. Kalau peringkat bawah ni sampai ke staf sarjan, dia melalui kursus. Tetapi kalau pegawai waran ke atas itu, sampai ke pegawai waran 1, peringkat bawah dia ni, mereka perlu melalui pelantikan dia, watikah yang di Pertuan Agong juga. Sama juga polis. Polis SI itu, pangkat tertinggi dia SI itu, pun sama. Macam mana Anwar Ibrahim benda ni semua dicampur aduk? Sebab itulah, jangan menghina penjawat awam. Bila kau hina penjawat awam, kau pun pening kepala nak ngurus, orang dah tak percaya dengan kau. Askar sekarang ni marah tau. Pencen askar banyak yang marah dengan Anwar Ibrahim. Pencen askar, pencen polis. Banyak marah Anwar. Pasal apa? Pencen tak naik. Apalagi askar. Pelarasan tu, Anwar Ibrahim tak tunaikan. Untuk mereka askar yang baru pencen macam meja pencen yang macam taik tu, mungkin dengan pelawahan tu, mereka bukan pencen yang zaman orang yang minta pencen diselaraskan ini. Sebab itu mereka tak sakit hati. Kamu orang bayangkan, yang minta pelarasan pencen ni, mereka pencen, contohnya peringkat bawah, mereka pencen pegawai waran. Gaji pegawai waran pencen mereka sekarang cuma sekitar 1,000. Tapi pencen pegawai waran yang ada sekarang, pencen mereka 2,000. Jadi ini yang 1,000 ni tadi, yang minta untuk diselaraskan sama dengan yang 2,000 sekarang. Okay? Itu untuk peringkat bawah. Untuk peringkat pegawai ni. Pegawai-pegawai ni, kalau askar major, kalau polis mungkin DSP ke atas ataupun inspektor ke atas apa semua ni kan, ataupun lieutenant ke atas ni, kalau pegawai mereka pun sama. Kalau major dulu pencen gajinya 1,500, major sekarang pencen gaji pencen dia tu, pencen sebulanan dia tu dapat 3,000. Ini yang diminta selaras sampai sekarang ni tak dapat. Kalau Anwar Ibrahim nak tolong, bayarlah sekarang pelarasan tu. Ini yang Anwar Ibrahim tak buat. Bila Anwar tak buat, rakyat tunggu janji dia. Sebab benda ini yang janji dengan rakyat Anwar Ibrahim. Contoh itu dekat penjawat awam askar. Dekat e-hailing ni, dulu kamu tengok. Bukan main. Siapa yang kita tengok beria nak memperjuangkan e-hailing dulu? Anwar Ibrahim. Geng PKR.
Siapa lagi yang beria nak perjuangkan e-hailing ni dulu? Yang sebut e-hailing ni. Dulu aku tahu e-hailing ni, kalau kamu orang nak tahu, saya tahu e-hailing ni daripada Nurul Izzah lah. Nurul Izzah tu pergi petang sebut e-hailing. Nak pertahankan mereka-mereka yang e-hailing ni. Nurul Izzah. Aku tanya ke orang yang pemandu Grab, ada tak pemandu Grab dalam ni? Kamu orang sekarang semenjak zaman Anwar jadi Perdana Menteri ni, ada kelebihan atau makin teruk kamu jadi pemandu Grab? Aku tanya. Harap-harap ada pemandu Grab yang sambil-sambil bawa Grab, sambil-sambil rehat, tengok live saya ni. Aku tanya korang pemandu Grab. Pemandu e-hailing ni lah. Isu mereka kena kejar target. Mana ada Anwar Ibrahim pergi sound dah bapak Grab tu. Lepas itu pemandu Grab, sekarang ni nak kena isi data IC lah, nak kena isi apa lagi, cukai lah. Ini bukan saya pandai-pandai cakap tau. Sebab itu, mana ada tak benda ni orang PKR tengok? Ada tak benda ni orang PKR beritahu dekat Anwar Ibrahim? Ada tak Anwar Ibrahim nak ambil tahu dah tentang benda ni? Tak ada. Sebab apa? Sebab masing-masing sudah pun dapat apa yang mereka nak dan mereka dah capai. Macam Fahmi dah jadi menteri, menteri penuh, gaji nanti dah tentu dapat pencen penuh, dah dapat Datuk, dah dapat Datuk Seri, Fauziah pun sama, Saifuddin Nasution pun dah sama, semua mereka dah sama. Fadlina lah apa segala macam semua dah sama. So mereka nak jatuh pun lepas ini, PKR nak terbalik lepas ini, mereka tidak peduli. Fahmi lepas ini, kita nak kritik Fahmi. Fahmi lepas ini, pencen Fahmi tak kurang daripada 15,000 dalam tangan. Pencen menteri dia, kalau gaji menteri Fahmi 30,000, pencen menteri dia 15,000. Ahli parlimen dia 15,000, bagi 16,000, bagi setengah 8,000. 20 lebih ribu. Kalau PKR nak terbalik pun tak apa. Anwar nak masuk penjara pun tak apa. Sama. Fauziah ke, Fadlina ke, semua mereka dah dapat pencen lepas ni. Yang kita ni nanti. Sebab itu, kenapa kita rakyat perlu memilih pemimpin yang sebenarnya betul-betul nak mensejahterakan rakyat. Inilah contohnya pencen ni tadi. Pencen pejabat awam, pencen polis, tentera dan sebagainya ni tadi. Inilah yang kita mahu. Kalau mereka boleh selaraskan pencen ini dan bagi dengan baik, apa yang masalahnya? Kau boleh bagi pencen pejabat awam ni naik. Pejabat awam ni kalau kau bagi duit dekat dia, dia bukan pergi simpan dekat Turki, tahu tak? Pencena ni, kalau kau bagi duit dekat mereka, bayar dekat mereka, bukan duit tu pergi dekat Turki. Duit ni bukan pergi dekat Amerika. Duit ni bukan pergi dekat Europe, bukan pergi dekat Singapura, bukan. Duit ni untuk mereka nak makan. Duit ni untuk mereka nak belanja. Duit ni untuk mereka nak sejahterakan kesihatan mereka. Sebab dah tua. Duit itu kembali ke mana? Ke kantong kerajaan balik. Kita ni, sialnya, kerajaan Malaysia kita ni, sial tau. Saya panggil sial. Kita buat benda-benda yang songsang, kita suka rasuah. Kita dekat atas tu mencuri duit banyak-banyak untuk kepentingan sesetengah individu. Cuba kita buat macam Singapura. Kamu tengok Singapura. Gaji penjawat awam Singapura. Gaji-gaji orang dekat Singapura. Besar ke tak besar? Sesuai tak sesuai dengan kehidupan mereka? Sesuai. Sebab itu penjawat awam dekat Singapura tak rasuah. Dan bila dia sesuai, mereka boleh berbelanja. Mereka boleh nabung. Kalau
Anwar Ibrahim bagi gaji pejabat awam besar. Gaji pencen sesuai. Tabungan mereka ni dekat mana? Dekat bank. Bila tabung banyak dekat bank, bank untung tak? Untung. Orang nak pergi nabung haji pun banyak duit. Tabung haji pun janganlah songlap. Ha. Jadi benda tu dia berpusing dekat situ je. Jangan cerita duit kerajaan tak pernah cukup. Kalau kau tahu duit kerajaan tak pernah cukup, kau jangan jadi Perdana Menteri. Bila kau jadi Perdana Menteri, kau kena selesaikan masalah rakyat. Ini yang kita cakap ni masalah rakyat lah. Selesaikan. Selesaikan masalah rakyat itu, jangan kau nak cerita. Saya tak boleh nak buat. Saya tak boleh nak tolak hutang negara. Sebab hutang negara ni bukan zaman saya buat. Tak ada alasan itu. Satu dunia ni tahu bahawa Malaysia ni ada masalah hutang negara disebabkan oleh masalah 1MDB dan hutang-hutang pemimpin lama. Dan tak ada orang paksa engkau nak jadi Perdana Menteri. Yang kau beria sangat nak jadi Perdana Menteri, selesaikanlah. Saya cakap betul. Saya tidak nak dengar Anwar Ibrahim. Ini pemimpin. Kalau kita seorang pemimpin, you don't say you cannot do that. You might accept you can do. Sebab you adalah pemimpin. Kalau kita contoh, kita pergi berperang. Kalau kita seorang jenderal ni, kalau kau tak ada strategi untuk pecahkan benteng pertahanan lawan untuk kau nak menang, macam mana kau nak jadi jenderal? Anwar Ibrahim ni beria nak jadi jenderal, beria nak jadi pemimpin utama negara, tapi kau mengeluh. Mengeluh hutang inilah, hutang itulah. Buat bayar. Ini saya nak bagi tahulah macam ini Kalau saya jadi Perdana Menteri kalau saya lah. Yang pertama, aku cuba cari jalan macam mana nak selesaikan bayar hutang negara. Yang kedua, saya nak usahakan macam mana aku nak tangkap mereka yang buat hutang negara ni jadi banyak. Patutnya dah dekat nak 4 tahun ni, itu yang kerja Anwar. Yang pertama, Anwar Ibrahim kena cari macam mana nak bayar hutang ni. Yang kedua, Anwar Ibrahim kena cari siapa yang penyebab benda ni jadi banyak. Daripada kementerian mana? Hutang negara ni banyak, daripada mana asal dia? Kalau kau tahu contohnya dekat Kementerian Pertahanan, banyak rasuah dekat sana. Contoh, ini contoh. Tangkaplah macam hari itu. Para jenderal tu tangkap. Kontraktor-kontraktor yang tak betul tu, buang. Sebenarnya, kita dekat Malaysia ni, kalau kau nak jadi Perdana Menteri, sumber kewangan kita memang banyak. Banyak sumber kewangan. Minyak. Duit minyak, duit daripada Sabah Sarawak tu paling banyak, tahu tak? Sebab itu. Belum lagi kita nak cerita tentang industri. Tapi industri kat Malaysia ni semenjak Anwar jadi Perdana Menteri, semua cabut lari. Pelabur takut sebenarnya dengan Malaysia ni. Sekarang ni, pelabur pergi melabur kat mana tahu? Saya cakap betul. Kita antara negara yang pelabur malas nak pergi. Pelabur pergi dekat Vietnam. Pelabur pergi dekat Kemboja. Dekat sana, dekat Vietnam, Kemboja, Thailand ni, kerajaan dia jaga. Kawan-kawan saya Indonesia banyak pergi push bisnes dia dekat Kemboja, kat Vietnam. Saya tanya dia orang, korang tak takut ke buat bisnes dekat Vietnam? Dia orang cakap, buat bisnes dekat sana lagi bagus.
Yang jaga dia punya bisnes, contohnya dia buka kilang dekat sana. Kerajaan bagi tempat, kau dirikan kilang, yang kawal kau punya kilang itu supaya tak diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak betul dekat sana, tentera. Ha. Pekerja dekat sana dah senang nak cari. Sekarang ni, pelabur nak masuk dekat Malaysia. Siapa nak kerja? Kalau nak jadi line leader, supervisor, orang Malaysia lah. Kalau nak jadi operator tu, berapa orang Malaysia nak kerja? Sekarang ni. Last kali ambil siapa? Ha. Ambil lah negara-negara jiran kita ni yang nak kerja dekat sana. Berlambatlah pendatang asing dekat Malaysia. Sampai hari ni. Masalah pendatang asing dekat Malaysia ni tak diselesaikan. Saya tak ada masalah. Saya cakap betul. Saya sebagai anak Sarawak, saya tak ada masalah. Yang masalah sekarang ni Sabah sampai Perlis. Masalah pendatang asing ni, kamu orang dengar baik-baik. Yang masalah sekarang ni Sabah sampai Perlis. Bukan Sarawak. Kami Sarawak tak ada masalah dengan pendatang asing ni. Boleh pendatang asing datang kerja dekat Sarawak ni, tetapi tidak ada yang macam dekat Semenanjung, tak ada yang macam dekat Sabah. Tak ada kamu tengok Bandar Kuching ni penuh dengan negara luar, tak ada. Ada ramai orang negara luar dekat Kuching tu, tapi pelancong lah. Tak macam Sabah penuh dengan Filipin, penuh dengan Indonesia. Semenanjung penuh dengan Filipin, Indonesia, Bangladesh, India, apa lagi. Sarawak tak ada macam tu. Tak ada makhluk-makhluk yang ada jual kapet tu ada, tapi tak begitu lama. Ada yang tukang jual kapet tu. Pakistan jual kapet tu ada. Tak lama. Sekejap je dia jual kapet. Tak tahulah hilang, kena tangkap polis ke apa ke, tak tahu. Sekarang ni rakyat betul-betul tertekan tau. Dulu kita buat media sosial, kita nak buat TikTok apa semua, affiliate apa semua. Ni tanya orang yang buat affiliate. Affiliate sekarang ni kalau kau tak pergi daftar, kau punya tax, income tax, 2 bulan, 3 bulan affiliate kau kena close lah. Tahu tak? Kerja Anwar Ibrahim. Kau buat Grab, kalau kau tak declarekan tax, kau pun sama. Ni bukan orang kata kita nak sembang, nak memburukkan Anwar, tapi realitinya. Realiti yang saya cakap ni realiti tau. Realiti orang dekat bawah. Saya ni kadang-kadang mewakili apa yang saya dengar dekat bawah tau. Kalau dengar orang-orang fikir, ni memang dia bodoh. Dia memang, otak dia memang Anwar je. Survival. Orang Sarawak bagus pandai jaga kawasan. Kita tak bagus jaga kawasan lah. Tetapi, kita tidak bagi ruang tau. Kami di Sarawak ni, kalau contohlah, siapa yang pernah pergi Sarawak ya, kalau kawasan itu kawasan Bidayuh saja dekat sana. Ini Sarawak. Sarawak punya pattern dia lain. Kalau kawasan itu kawasan Bidayuh yang ada di situ. Tak akan ada Jawa, tak akan ada Cina, tak akan ada India. Macam itu Sarawak. Kalau dia kawasan India, dia India saja. Kalau dia kawasan Iban saja. Kalau dia kawasan Melayu saja. Tak boleh orang-orang lain. Jadi kaum lain, bangsa lain, negara lain nak pergi dekat Sarawak ni, tiba-tiba kau muncul dekat kampung aku, kau nak buat rumah dekat sana, memang kau kena. Nah itulah. Itu sebabnya kalau di Sarawak ni, kalau orang Kenyah, kawasan dia Kenyah. Kalau kawasan dia Melanau, kawasan dia Melanau. Kalau kawasan dia Penan. Dan orang lain tak pergi. Apa yang berlaku dekat Semenanjung sekarang, kawasan Melayu dah ada pendatang-pendatang asing dekat situ. Kawasan Cina pun sama.
Kawasan India pun sama. Sebab itu, susah orang nak masuk dekat kawasan kami Sarawak ni tiba-tiba kau ada. Kecuali kau beli rumah. Ha. Inilah sekarang masalah Sabah. Kamu tengoklah Sabah. Kami tidak akan jual tanah ataupun orang-orang asing ni tiba-tiba boleh berniaga dekat sana. Macam dekat Sabah saya tengok. Pakistan ni tiba-tiba dekat kampung orang Murut contohnya. Tiba-tiba ada Pakistan dekat sana buka kedai. Saya tanya, macam mana Pakistan ni boleh buka kedai dekat sini? Lesen siapa ada pakai? Rupa-rupanya Pakistan tu kahwin dengan orang sana dan dia buka kedai. So macam itulah dia punya cerita dia. Okey. So itu saja.